Untuk pemain yang kontraknya bakal tamat pada musim panas ini, satu nama yang asyik ditanya sekarang ialah Mark Guehi, pemain pertahanan Crystal Palace. Crystal Palace memang sedar tentang situasi tersebut dan mereka terbuka untuk melepaskan Guehi pada bulan Januari nanti. Tujuannya jelas, dapatkan sedikit bayaran sekarang daripada melepaskan pemain tersebut secara percuma pada musim panas nanti. Liverpool masih lagi memantau dari jauh. Man City pula mahukan dia sekarang. Bayern Munich sudah meletakkan minat untuk musim panas dan Arsenal juga difahamkan telah membuat beberapa panggilan untuk bertanya tentang situasi pemain tersebut. Jadi, bila kita lihat keseluruhan gambaran cerita tersebut, jelas ada beberapa kelab besar yang sedang menunggu masa dan menilai langkah seterusnya. Dari sudut Man City, keyakinan untuk mendapatkan pemain itu memang ada. Mereka percaya boleh mencapai persetujuan mengenai yuran perpindahan dengan Palace. Dan pada ketika ini, keputusan paling penting sebenarnya terletak di tangan pemain itu sendiri. Guehi ada pilihan sama ada menyertai City segera pada bulan Januari ataupun bersabar dan tunggu peluang lain. Mungkin Liverpool ataupun kelab besar lain pada musim panas nanti. Apapun keputusannya nanti, ini berpotensi menjadi satu cerita besar di dalam tempoh beberapa hari dan juga minggu akan datang.